Mudah saja. Susun tubuh kamu dari tepi sungai ini hingga ke seberang. Aku akan melompat atas setiap buaya untuk mengira. Semua buaya bersetuju dan beratur panjang, membentuk sebuah jambatan hidup merentasi sungai. Sang kancil mula melompat dari satu buaya ke satu buaya. Sambil melompat, ia berseru, "Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor." Buaya-buaya itu megah kerana menyangka mereka sedang menunggu hadiah. Apabila sang kancil sampai ke tebing sungai seberang, ia tersenyum lebar. Sampai di tebing, sang kancil berpaling dan berkata, "Terima kasih wahai buaya. Kamu sudah membantu aku menyeberang sungai. Sebenarnya tidak ada hadiah untuk kamu semua. Ini hanyalah akalku untuk menyeberang." Buaya-buaya berasa sangat marah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana sang kancil sudah jauh berlari ke dalam hutan. Moral cerita 1. Kepintaran lebih kuat daripada kekuatan. 2. Jangan terlalu mudah percaya sesuatu yang kedengarannya terlalu baik. 3. Bijak berfikir sebelum bertindak dapat menyelamatkan diri.